Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Najwa Husna binti Rosli, seorang pelajar tingkatan 4, merupakan anak didik Sekolah Menengah Kebahasaan Lahad, daerah Ipoh Perak. Kod sekolah saya ialah AEA 2053. Jawatan utama yang saya sandang setakat ini ialah pengawas sekolah, AJK tingkatan 4 bagi Kelab Pendidikan Agama Islam dan AJK Surau. Pencapaian saya setakat ini ialah pernah menyertai pertandingan memasak Sekolah Menengah 2024, tempat keempat bagi acara STEM Talent Show, naik johan deklamasi sajak, peringkat sekolah, MQSS Hafazan peringkat zon dan tempat kedua bagi UASA di dalam kelas 2024. Pada hari ini, saya amat teruja ingin berkongsi cerita tentang sebuah buku yang saya telah baca berjudul Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel, karya Abdul Latif Tholib. Buku ini diterbitkan pada tahun 2015 oleh syarikat PTS Edar Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi ketebalan 336 jumlah muka surat. Sultan Muhammad Al-Fatih yang lahir sebagai Sultan Mehmed II adalah seorang pemimpin yang terkenal dalam sejarah Islam kerana kejayaannya menakluk Konstantinopel, ibu kota Empayar Byzantine, pada tahun 1453. Buku ini mengisahkan tentang perjuangan beliau yang penuh dengan cabaran dan pengorbanan untuk mencapai impian besar itu. Sejak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih sudah dididik dengan ilmu dan strategi peperangan oleh ayahandanya, Sultan Murad II. Beliau sangat bersemangat untuk menakluk Konstantinopel yang merupakan impian Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan di dalam hadis baginda, iaitu sesungguhnya Konstantinopel pasti akan dibuka. Sebaik-baik raja, itulah rajanya. Sebaik-baik tentera, itulah tenteranya. Sebaik-baik rakyat, itulah rakyatnya. Setelah mengambil alih tahta selepas kematian ayahandanya, beliau mengarahkan persiapan yang teliti untuk menawan kota tersebut yang dianggap mustahil untuk ditaklukkan. Beliau mengumpulkan pasukan tentera yang besar, mempelajari taktik ketenteraan yang canggih serta membina peralatan perang seperti beriam besar yang mampu merobohkan tembok tebal Konstantinopel. Setelah itu, beliau juga memastikan keselamatan dan kebajikan rakyatnya serta menegakkan pemerintahan yang adil. Setelah bertahun-tahun lamanya mengepung dan menghadapi pelbagai rintangan, pada 29 Mei 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya berjaya menaklukkan Konstantinopel selepas pertempuran yang sengit. Kejayaan ini menandakan berakhirnya Empayar Byzantine dan bermulanya Empayar Uthmaniyah yang besar. Kemudian Konstantinopel dikenali sebagai Istanbul dan menjadi pusat peradaban serta kebudayaan Islam. Buku ini menggambarkan tentang kepribadian Muhammad Al-Fatih yang penuh dengan kebijaksanaan, keberanian dan ketabahan dalam mencapai matlamatnya serta kepimpinan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan negara. Kejayaannya menakluk Konstantinopel memberi kesan besar kepada dunia Islam dan secara dunia secara keseluruhan. Buku ini mempunyai banyak nilai dan pengajaran yang dapat kita perolehi. Antaranya, kepentingan ilmu dan pendidikan dalam diri seseorang merupakan asas penting untuk melahirkan generasi yang cemerlang. Perkaitan buku ini dengan kehidupan adalah semangat dan tidak mudah berputus asa.
Kita diajar bahawa kegagalan bukanlah suatu penamat, tetapi batu loncatan. Secara tuntasnya, kejayaan memerlukan usaha dan berterusan dan tidak mudah menyerah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.